Disebabkan image yang pakai topeng tu pula, tiba-tiba kita tak expect yang benda tu jadi mendapat sambutan, faham tak? Jadi saya rasa macam yang wah, ini kalau kita buka ni mesti dah tak jadi dah, macam itulah. Siapa sangka kumpulan KOI yang bermula hanya untuk projek khas tapi lama kelamaan makin dikenali dan menerima sambutan. Ini kerana kelainan yang ditampilkan setiap ahli dengan memakai topeng menjadikan mereka unik dan lain daripada yang lain. Menurut salah seorang ahlinya iaitu Mia Nana, dia tak menyangka apabila sejak menyertai kumpulan ini, namanya juga semakin dikenali. Alhamdulillah, lagu yang KOI keluarkan, kita pun tak expect, tapi Alhamdulillah lah mendapat sambutan yang agak luar biasa lah sebenarnya. Daripada orang tempatan, daripada orang kita, daripada orang Indonesia, orang Singapura, Brunei. Alhamdulillah lah. Selepas lagu orang masih cuba cari identiti awak. Tapi ada yang tahu. Sebenarnya memang orang pakai image macam ni. Dia macam ni, mungkin ada yang mengenali Mia di luar, ada yang masih tidak mengenali Mia, atau diorang kenal Mia daripada KOI lah. Okey, macam ni mungkin kalau dekat luar, mungkin anda tengok saya pun okey, pernah tengok lah perempuan ni nyanyi apa benda ni, kita tahu ni. Mungkin Mia di luar begitu, tapi image Mia bila bersama dengan KOI begini. Kalau sebut KOI je, inilah Mia. Boleh lah consider macam tu lah. Okey. Permintaan orang luar sana yang mungkin nak suruh Mia tapi nak ke image macam ni, image KOI. Pernah ada je, tapi macam Mia selalu bagi tahu dekat dia orang tu, macam yang kalau you nak Mia as Mia, so tak akan dapat macam mana KOI lah. Sebab KOI ni mana-mana pergi pun we come as a group. Jadi kalau nak panggil Mia berimage yang begini, kena bersama-sama dengan KOI. Jadi Mia tak akan bagi tahu yang macam okay Mia free untuk solo tapi berimage macam mana. Tak pernah lagi lah, macam tu lah. So macam Mia tu selesa je ini. Tak ada masalah pun. Sebenarnya Mia selesa je begini. Sebabnya kalau macam dengan KOI, kita utamakan kualiti lagu kita. Kita kalau boleh macam nak sorok, nak selesa je lah sebenarnya. Nak pergi mana-mana semua senang. Jadi tak ada terkacau apa benda kan. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan Mia okey je begini. Selesa saja. Okay. Yang betul-betul ikut ni sebenarnya memang idea korang sendiri ke ataupun memang sebenarnya dibuat khas untuk projek? Okey, asal muasalnya KOI ni is a project. Macam mana? Sebab kita masing-masing, kenapa kita decide untuk pakai mask ni, sebab kita masing-masing ada pekerjaan di luar masing-masing. Macam kita nakkan privacy tu, jadi that's why lah kita prefer untuk pakai topeng lah, macam tu kan. Kita pakai topeng, tapi disebabkan image yang pakai topeng tu pula, tiba-tiba kita tak expect yang benda tu jadi mendapat sambutan, faham tak? Jadi saya rasa macam yang wah, ini kalau kita buka ni mesti dah tak jadi dah, macam tu lah. Jadi why not kita just tutup je kan. Kita keluar je macam biasa, kita perform je macam biasa as KOI. Jadi that's why lah kita beridentity begini. Orang kata buat image sedemikian dengan KOI. So nampaknya nama awak semakin menjelar. So nama mentor. Betul, dulu-dulu lah. Okay. Apa yang boleh katakan mengenai impact tersebut? Kalau siapa yang kenal Mia ni, dulu-dulu Mia nyanyi lagu-lagu macam biasa lah, lagu-lagu yang buat ballad lah, lagu yang apalah. Saya rasa mungkin tidak berapa nak menyerlah Mia masa tu, mungkin sebab terlampau ramai kompetitor lah. Yang kita tahu semua orang pun power menyanyi, semua orang pun hebat-hebat sekarang. Jadi mungkin Mia bersama dengan KOI, Mia bawa sesuatu yang lain. Mia tak menyanyikan lagu-lagu yang macam ni lah, lagu-lagu ballad, lagu apa yang sekarang. Kita bawa something yang lain, kita bawa rap, kita bawa hip hop tapi Nusantara. Orang Melayu kita suka yang macam tu. Yang berpuisi-puisi, yang lirik dia deep-deep, macam tu. Sambutan yang kita dapat tu sangat-sangatlah menggalakkan. Kita tak expect sebab yang apa yang kita buat ni semata-mata projek saja. Tapi apa yang kita dapat ialah sampai orang ada yang ambil balik lagu kita, buat lagu TikTok lah, apalah. Cakap Alhamdulillah lah, cakap maknanya lagu ni mendapat sambutan. Kalau SKOI, saya prefer macam ini. Sebab KOI kita bukan nak jual muka, kita nak jual lagu.